Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk saya kata, nak Kil, kau nak azan, pergilah azan, kata. Saya masuk balik, ustaz, saya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi suara kita dengar balik di kampung, Ustaz. Itulah permulaan hijrah saya balik. Arwah bapa bila dengar suara saya keluar situ, dia tahu anak dia balik-balik kan. Allah dah ambil doa, aku dah makbul kan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berbisik di bumi, tembus ke langit, ke agak-agak saya, Ustaz. Alhamdulillah. Saya pun terus, bapak saya kata, Kel, kau nak mengaji tak? Dia kata. Ini jalan-jalan, ini hidayah. Saya kata, Masya Allah, bolehlah. Jiwa tu masih ada memberontak sedikit, tapi dia macam bertembung, Ustaz. Tapi bila, ini peranan keluarga. Nampak ruang dan peluang, grab that chance. Terus dia kata, tak apa, bukan soal rambutmu panjang, bukan soal apa. Dia ambil, dia tanya, nak mengaji ke tak mengaji? Akhirnya saya kata, boleh bah. Mengaji di mana? Ingatkan pondok Lanai ke, di Baling Kedah, atau pondok Tok Kenali ke, ataupun di mana di madrasah kita di Malaysia. Pada siap siaga, kita bergerak ke Indonesia. Mari kita ke seberang. Alamak. Jiwa ni masih jiwa muzik, Ustaz.